Hai semua, Wawa kat sini. So hari ni Sis pergi pasar pagi tadi. So after balik pasar tu memang settle up semua benda. Macam udang tu siap asing-asingkan lah, mana nak buat rencah, mana nak masak ke kan. And then ikan-ikan pun Sis siang-siang lah terus siap. Sebenarnya boleh je siang ikan dekat pasar, tapi Sis malas tak menunggu sebab kadang-kadang ada orang siang banyak sangat ikan. So kita kena tunggulah. So kalau nak cepat biasanya Sis takkan suruh dia siang lah, balik siang sendiri. And then Sis suka ikan dia segar-segar kan. Macam ni terus kunyit-kunyitkan lah, sebab kalau dia nak goreng tu senang lah kan. And then Sis pun after that siang sayur pula. Hari ni masak sayur kangkung, nampak tu dia tolong kan. Tak tahulah apa yang dia penting. Yang lagi geram dia pergi rakam gambar mak dia tengah dengan muka serius tengok drama sambil siang kangkung. So kita nak masak kangkung goreng hari ni. Macam biasalah Sis memang suka menumbuk-numbuk, tahulah kan. Tapi ni letak just bawang dengan udang kering. Sebab kita orang kalah dengan belacan kan. So tak bawang merah dengan udang kering, tumbuk-tumbuk. Lepas siap tumbuk-tumbuk tu just boleh terus masak lah. Ambil le kuali, hidupkan dapur. 1, 2, 3 cing. Kita tuang minyak. Minyak tak payah banyak. Lepas tu masa tadi yang dah tumbuk-tumbuk tu, kalau bawang putih macam biasa, saya akan pakai paste bawang putih Cik Suri. So kita letak je dalam tu. And then agak-agak dah okey. Letaklah sayur pula. Kangkung kan. Ni sambil-sambil tu letak perasa. Kangkung ni sebenarnya favourite the whole family lah. Sebab anak-anak saya semua boleh makan kangkung. Kalau sawi, maaf lir kan. Tapi kalau kangkung memang boleh. Terus sambil-sambil tunggu kangkung layu tu, Sis biasanya akan buat benda lain lah. So macam ni, kita nak goreng ikan. Hidup api lagi sebelah. Tuang minyak sampai habis. Tuang dari botol-botol tau. Okay, so kita tengah minyak panas. Sana masuk ikan kan. Ikan ni biasanya kalau Sis goreng pun memang goreng seorang satu je. Sebab budak-budak ni kalau ikan dia kurang sikit lah. So tak boleh masak banyak, tak habis sekarang. And then saya tengok balik sayur. Agak-agak dah layu tu. Kita bolehlah gagal sikit ni, matikan je lah api tu. 1, 2, 3 cing. Kan nampak tu dah siap. And then bolehlah finally cuci-cuci mengemas-ngemas sikit lah apa yang perlu dicuci. Memang settle up terus supaya tak payah pening-pening lepas ni. Sebab tak ada orang pun nak tolong kita. Kita kena buat juga kan. So Sis cuci-cuci semua sampai siap. Sebab memang kalau bab cuci mencuci ni memang kena buat sendiri terus. Kalau nak tunggu laki Sis balik, belah kan. Okay. Setelah cuci-cuci tu, layanlah budak-budak ni mengala-ngala mewarna-warna pula. Tak tahulah apa ni warna, ini colournya kan. Okay lah. Tu je hari ni Sis punya routine. Bye.